Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Terima kasih pada Ustaz Pengurusi Majlis, Fadil Ustaz Alifuddin selaku Pengurusi Seriti Keluang, seluruh Jurukuasa Seriti Keluang, barisan penasihatnya, serta semualah guru-guru yang terlibat menjayakan Seriti Keluang, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, dan semualah muslimin dan muslimat, terutama perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila kita pada malam ni Allah letakkan kita kat sini. Allah pilih kita, ramai manusia Allah Taala pilih kita. Saya tahu Seriti Keluang ni dia bukannya berada di tengah bandar, kan? Dia berada di kampung Bentong Dalam. Dah kampung Bentong pula, dalam pula lagi. Jadi faham je lah. Saya tadi bincang dengan sahabat saya, dia kata saya kena buat live sekarang ni dekat Facebook. Dia orang suruh, sebab dah lama tak buat live, orang tak tengok kan, kata kena rajin buat. Tapi dia kata kat kampung Bentong Dalam tu ada internet ke tidak? Bukan menghina tuan-tuan, tapi memang yalah, kita pun tahu kan, kadang-kadang tak ada tempat, ada line internet, ada tak ada kan. Yang biasanya begitu. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita malam ni, kan? Yang penting itu yang paling penting sekali. Di mana juga majlis ilmu itu berada, bukan itu isunya, tapi kita berada di mana. Kalau kita ada di situ, alhamdulillah, sebab Allah pilih kita. Allah letakkan kita kat sini bukan sebab kita rajin, bukan dengan sebab kita ni baik, bukan dengan sebab kita ni soleh dan sebagainya, tapi adalah kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kan kita biasa dengar hadis, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia sungguh-sungguh dalam agama. Jadi maknanya siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, Allah bagi dia kefahaman dalam agama, dengan arti kata dia pergi menuntut ilmu. Kalaulah dia dapat menuntut ilmu, itu salah satu tanda Allah nak bagi kebaikan kepada dia. Jadi malam ni alhamdulillah, salah satu tanda Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita, Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah. Anak-anak kita pun macam tu. Anak-anak kita dapat datang ke sekolah, hari-hari dah dapat duduk majlis ilmu, kan? Pagi petang duduk dekat sekolah, duduk dalam majlis ilmu. Sentiasalah malaikat menaungi mereka, malaikat melebarkan sayap untuk mereka, kan? Ikan-ikan di laut mendoakan keampunan untuk mereka. Berapa banyak. Kadang-kadang kan kita hantar anak pergi sekolah, kita tak terfikir sangat benda macam ni. Kita hantar anak pergi sekolah, kita rasa memang tanggungjawab. Budak kena lagi sekolah, kena belajar. Tidak nanti kan besar nak jadi apa? Kita fikir macam tu kan. Ataupun eloklah kau pergi sekolah, tak menyemak kau rumah. Itu lagi dahsyat. Apa-apa je lah pikiran kita bila kita hantar anak pergi sekolah. Tapi kadang kita lupa bahawasanya mereka pergi ke sekolah tu juga, itu adalah salah satu daripada jalan untuk membawa mereka ke syurga. Dan kita sebenarnya sedang memudahkan jalan untuk mereka ke syurga. Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk mereka ke syurga. Malaikat melebarkan sayap untuk mereka dan sebagainya. Dalam hadis tu, dalam hadis tu panjang, biasa kita dengar kan, siapa yang menempuh satu jalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalan untuk ke syurga. Dalam hadis tersebut, wa innal malaikata la tad'a ajnihataha, malaikat meletakkan ataupun melebarkan sayapnya. Para ulama bila mensyarahkan hadis ni sebut maksudnya macam mana yang kata para ulama meletakkan sayapnya ataupun melebarkan sayapnya. Disebutkan oleh para ulama bila mensyarahkan hadis ni,
Antaranya mengatakan bahawasanya malaikat meletakkan sayap itu, tandanya malaikat itu sendiri rasa tawaduk, malaikat itu sendiri rasa rendah diri di hadapan orang yang menuntut ilmu. Sampai gitu sekali besarnya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi anak-anak kita pergi menuntut ilmu, alhamdulillah hari-hari dia dapat benda tu. Kita pula sebagai mak bapak agaknya macam mana? Ya. Ada seorang imam, Al-Imam Aiz bin Abdul Salam. Dia antara yang disebutkan, beliau ni dulu kan waktu mula-mula beliau tak nak belajar. Ada satu riwayat kata begitu. Beliau ni asalnya waktu budak, beliau tak belajar sangat. Waktu dah dewasa pun tak sangat, tak nak belajar sangat. Tapi beliau hantar anak dia pergi sekolah, pergi masjid lah. Waktu tu tak ada sekolah macam kita kan, belajar kat masjid. Jadi bila dia hantar anak dia pergi masjid, dia hantar, tiap-tiap hari dia hantar anak dia ke masjid, dia duduk kat luar sementara tunggu anak dia habis belajar. Bila dia duduk kat luar, dia dengar syekh tu mengajar, dia rasa macam best pula. Dia rasa seronok, dengan belajar. Akhir sekali dia pula belajar. Dan bukan sekadar dia belajar dan dia belajar sampailah dia jadi orang alim yang sangat besar pula. Sampailah dia menjadi sultan dan ulama gelaran beliau. Sampai gitu sekali. Maknanya beliau menuntut ilmu bukan daripada awal pun. Dah dewasa dah ada anak dah, baru beliau start menuntut ilmu. Tapi menjadi ulama yang sangat besar, menjadi sangat hebat. Tapi bukan bermakna lepas ni tuan-tuan dia pula yang masuk ke siti ni pening salim jadi. Anak murid tua mana pula ni? Hantar anak, ustaz, saya pun nak belajar sekali lah. Dah lalang tiap pagi saya hantar anak kata, kat rumah pun tak ada buat apa, saya pun masuk je ke sini kan. Bukan begitu. Tapi carilah kan, maksudnya ilmu ni tak pernah berhenti untuk kita belajar. Okey. Yang seterusnya, bila kita duduk dalam majlis macam ni, saya selalu ulang satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kata apa? Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudula yatatabba'una majalis dzikri fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahu. Sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala ada malaikat yang disebutkan dalam hadis tu sayyarah. Malaikatan sayyaratan. Malaikat tu sifat dia ataupun hal keadaannya sayyarah. Sayyarah ni apa dia? Siapa belajar? Dia orang belajar belum sayyarah tu boleh? Dah belajar? Yang ni, yang anak-anak Siti ni dah belajar belum? Sayyarah apa? Bapaknya jawab, kereta. Sayyarah kereta. Betul lah sayyarah kereta, tapi takkanlah Nabi nak kata malaikat tu kereta pula. Dah lah kereta pun tak ada lagi sama Nabi kan. Jadi macam mana dalam hadis tu Nabi SAW gunakan perkataan sayyarah kan? Sebabnya kita perhati perkataan sayyarah asalnya daripada perkataan sara yasiru, maksudnya berjalan. Sara tu bergerak, berjalan. Kita biasa dengar perkataan siru ala barakatillah, itu daripada hadis. Berjalanlah di atas keberkatan Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi. Jadi perkataan sara yasiru ni maksudnya berjalan. Tapi datang mana pula perkataan sayyarah? Perkataan sayyarah bahasa Arab, kalau sesuatu tu nak ditunjukkan bersanatan, maka digunakan format fa'al. Dan fa'al, fa, ain, alif, lam. Ain tu ada satu, lepas tu alif. Format dia akan saya macam tu. Maksud format ni macam mana? Contoh perkataan apa? Ghaffar, Tawwab, Razzaq. Semua tu dia punya persamaan dia apa? Huruf sebelum huruf terakhir adalah huruf alif, dan sebelumnya ada sabdu. Tawwab, Razzaq, Qahhar, Jabbar dan sebagainya. Okey. Semuanya sama bentuknya. Maksud dia apa? Bersangatan. Contohnya, kalau kita sebut tadi Razzaq, perkataan memberi rezeki, yang memberi rezeki dalam bahasa Arab Razik. Razik yang memberi rezeki.
Tapi kalau yang sangat-sangat memberi rezeki, Razzaq. Razik, dia akan jadi Razzaq. Yang mengampunkan, dalam bahasa Arab Ghafir. Ghafir, sebab dalam Quran ada surah namanya surah Ghafir. Ghafiridz dzambi wa qabilit taub. Ghafir maksudnya yang mengampunkan. Tapi kalau yang sangat-sangat mengampunkan dipanggil Ghaffar. Taib, yang bertaubat. Tapi bila sangat-sangat bertaubat, dia jadi tawwab. Itu sebablah kita doa lepas ambil sembahyang, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang rajin bertaubat. Bukan sekadar bertaubat, tapi suka bertaubat. Itu kita tawwab. Jadi perkataan tadi sayyar, maksudnya yang banyak berjalan. Yang banyak berjalan, yang selalu berjalan ke sana ke sini. Sebab bila ada kereta zaman moden, mereka panggil sayyarah. Sayyarah sebab kereta tu banyak berjalan. Kereta tu senang berjalan sana sini, cepat pula dia berjalan, kan? Maka dia dipanggil sayyarah. Jadi dalam hadis tu malaikat tu maksudnya apa? Malaikat tu banyak berjalan. Malaikat dia rajin jalan sana sini. Lepas tu kerja dia apa? Kerja dia dekat situ disebutkan antara keadaan dia juga fudulah. Fudul ni maksudnya suka ambil tahu. Suka ambil tahu hal orang. Dia nak tengok dia ni buat apa, ni apa hal, apa cerita dia ni. Dia panggil fudul. Malaikat ni buat begitu, dia tak jadi negatif sebab perintah Allah Ta'ala. Lagi, apa yang dia buat? Yatatabba'un dan majalis zikri. Dia mencari-cari majlis-majlis zikir. Dia cari majlis-majlis zikir. Bila dia cari majlis-majlis zikir ni untuk apa? Bila dia duduk, bila dia dapati ada majlis yang ada padanya zikir. Hilang ni. Okey. Bateri pun ni. Bila dia dapati ada majlis yang padanya zikir, maka dia akan duduk bersama-sama mereka. Malaikat ni duduk sekali. Majlis zikir kat sini maksud dia bukan majlis sebut la ilaha illallah, la ilallah saja. Termasuk jugalah majlis amar ma'ruf nahi munkar. Termasuklah majlis ilmu. Malaikat duduk sekali. Jadi kalau kat dalam kita ni masih ada kosong lagi kan, yang orang kat luar tak masuk, salah satu sebabnya apa? Mungkin dia nampak penuh kot. Saya nampak kosong, tapi tak tahu kalau orang nampak penuh. Kalau dia nampak penuh tu mungkin nampak malaikat lah kot. Malaikat duduk bersama. Percayalah Nabi SAW tak berdusta. Nabi SAW tak menipu. Nabi SAW tak pernah mungkir janji. Walaupun ada menteri kata begitu. Nabi tak pernah mungkir janji. Nabi SAW bila bercakap benar. Jadi bila Nabi SAW sebut malaikat duduk, memang duduk lah. Malaikat duduk, kita percaya malaikat akan duduk bersama-sama dengan kita. Jadi untungnya anak kita pergi belajar tiap hari tu, selagi mana pelajarannya betul lah, maka ingat kita hantar dia untuk duduk sama para malaikat. Pendidikan anak-anak yang kita sebut, asasnya ini dulu. Asasnya adalah akidah pada diri kita dulu. Kita dulu, akidah kita tu macam mana. Kita hantar anak kita dan kita letakkan anak kita itu bagaimana. Kita harapkan supaya mereka ini sentiasa berada di bawah naungan Allah. Dan kita sendiri, dan kita tahu bahawa kita tak mampu nak jaga anak kita sebenarnya. Yang boleh menjaga betul-betul hanyalah Allah. Jadi bila ada para malaikat yang duduk bersama-sama dengan mereka, kita syukur kita sedang menghantar mereka untuk duduk bersama dengan para malaikat. Dan kita pun kenalah rajin. Dalam hadis tu sebut panjang, ceritanya panjang sebenarnya hadis tu. Saya tak nak huraikan panjang hadis tu, banyak lagi lah. Hadis tu cerita sampai ujung, sampai macam mana kalau ada orang yang datang bukan pun nak belajar, bukan nak berzikir pun, malaikat tanya kepada Allah Ta'ala. Dia datang tu memang saja je, ataupun dia datang sekadar lalu saja. Malam ni tak adalah yang sekadar lalu je, tak ada yang singgah kan. Tapi kita kadang-kadang singgah, kadang kita singgah masjid, singgah surau. Dalam perjalanan pergi mana-mana kita singgah. Singgah tu nak masuk toilet je pun. Tapi bila kita tengok ada majlis ilmu sekejap, kita duduk saja. Kadang-kadang kita duduklah dengar sekejap, kan? Ataupun hujan, kita naik motor, kita berhenti sekejap kat surau, duduklah sekejap.
Jadi malaikat tanya dah kepada Allah Ta'ala, kalau orang macam ini macam mana? Dia dapat tak? Apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang yang duduk dalam majlis-majlis zikir. Biasa dia benda macam tu. Saya pun kadang-kadang macam tu. Hari tu saya di Indonesia, dalam perjalanan nak pergi ke airport, flight lambat lagi. Jadi bila flight lambat lagi, saya minta kepada Pak Super tu untuk berhenti sekejap kat masjid. Dia pun bawa pergi masjid yang sangat besar. Dia kata okeylah, cantiklah masjid besar, senanglah kita nak rehat. Kita fikir nak rehat dia lepas asar. Flight lambat lagi, flight malam. Tapi bila masuk ke situ tengok so penuh-penuh manusia. Rupanya di istimak tabligh gitu. Istimak se-Indonesia. Rupanya lah ramai orang. Lepas tu ada bayan daripada dia punya Maulana, dari India. Ada penterjemah ke bahasa Indonesia. Jadi kita pun ada majlis lah, ada majlis. Yang tadi kita rasa kita nak tidur, rasa nak rehat sekejap, tengok macam tu, duduklah sekejap. Duduk, dengar Syekh tu cakap macam-macam dia sebutkan satu hadis dan sebagainya kan. Kita dapat duduk. Dah lama duduk, kita membangun, jom pergi airport. Yang penting kita duduk sekejap. Supaya nama kita tu tercatat oleh para malaikat. Apa jawapan Allah kepada para malaikat yang tanya benda tu tadi? Allah kata mereka sama saja. Takkan sengsara orang yang duduk bersama dengan orang yang mati Allah. Takkan kecewa. Jadi maknanya semua dapat, walaupun tujuan asalnya lain. Walaupun tujuan asal dia datang bukan pun untuk menanti Allah. Datang ke masjid nak curi slipper. Saya pernah datang ke Johor. Tapi sebenarnya kat negeri mana pun ada benda ni. Cuma nak jadi cerita kebetulannya kat Johor. Di Johor baru lah kat Johor. Saya pergi ke satu masjid ceramah Maulid Rasul. Saya sampai tu saya letak slipper dekat tangga. JK masjid cepat-cepat ambil slipper saya. Dia cepat-cepat ambil slipper saya. Saya kata bang tak apa, biarlah slipper tu kat situ. Dia kata tak boleh Ustaz, tak boleh. Kenapa? Sini hotspot, dia kata. Saya kata saya ingat internet je ada hotspot. Dia kata tak Ustaz, sini kawasan panas. Dia tak slipper kat sini selalunya hilang kata. Lagi-lagi kalau slipper Ustaz ni kata. Dia memang cari slipper Ustaz dia mencuri tu. Dia tengok. Jadi JK dah tahu dah. Jadi dia orang ambil slipper Ustaz sekejap simpan dalam jabat. Memang begitu. Mungkin pencuri tu rasa nak ambil berkat ke Allah Alam lah. Memang tak ada berkat langsung lah pencuri slipper. Tapi katakanlah dengan niat yang salah, ataupun niat datang ada sebagai SB je tu ni. Datang nak report. Malam ni ada SB. Ada tak ada? Ustaz ada SB tak ada? Ustaz kenal muka semua ni? Tak, kalau ada pun tak apa. SB tu boleh sibuk babi. Kalau ada pun tak apa. Sebab apa? Kalau dia duduk, dia dapat juga. Jadi sebutkan tadi oleh para malaikat. Takkan rugi kita sebut. Nabi SAW janjikan, maka takkan rugi. Dulu Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Haruddin, dia cerita pada saya, dia kata ada seorang lelaki datang rumah dia pada satu hari. Ada seorang lelaki datang rumah dia satu hari, ketuk pintu, nak jumpa juga dia. Jadi dia pun turun, jumpalah dengan lelaki tu. Dia kenal lelaki tu selalu datang kelas dia. Lelaki tu rajin datang kelas dia. Jadi lelaki tu pun cakap, Ustaz, saya nak minta maaf sangat-sangat pada Ustaz. Lelaki tu sungguh-sungguh nak minta maaf. Yalah, aku dia yang kamu nak saya maafkan kamu kan? Minta maaf sangat Ustaz. Selama ni saya datang ke kelas Ustaz, sebenarnya saya lah yang tukang report ni. Saya kerja sebagai SP dia. Saya ni memang tukang report semua kuliah-kuliah Ustaz. Dia cakap dengan Datuk Dr. Haruddin. Jadi selama ni memang saya lah buat kerja tu. Cuma sekarang saya takkan buat dah. Kenapa? Saya dah bencin semalam. Okey. Tapi nak jadi cerita apa tau? Dia memang jadi orang yang sangat baik. Dia jadi orang yang sangat baik, bahkan dia banyak sangat tolong Tuan Guru Dr. Haruddin sampai meninggal ni. Seorang yang sangat banyak membantu dia. Asalnya datang sebab nak report tadi. Yang kita sebut tadi.
Dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu kepada para malaikat, orang yang duduk walaupun dengan niat dia tak ada niat nak mengingati Allah sekalipun, dia tetap akan dapat kebaikan bila duduk dalam majlis yang baik. Oleh kerana itulah kita, anak-anak kita ni, kita kena biasakan untuk datang majlis-majlis yang baik. Bawa, walaupun kadang-kadang kita tengok dia penat, dia tengok dah tidur dah. Tak, adik dia tidur, kata berusi bercakap tadi lagi. Nampak tak? Saya suka kalau tengok orang budak tidur waktu macam ni. Maknanya bagus lah tu, dia tidur awal maknanya. Pukul 9 dah tidur. Anak kita kadang pukul 12 tak tidur lagi. Tapi nanti bapak dia cakap balik, Ustaz, kat dalam majlis ilmu je dia tidur awal. Kat rumah sama aja. Okey, tapi tak apalah kan. Kita nak tidur. Anak saya pagi tadi tak dapat pergi sekolah, tak dapat bangun. Sebab apa? Pukul 12 malam semalam masih dalam kelas. Dia apa, excited terajak kan. Kita suruh dia tidur tak nak. Tak apalah. Senang cerita je. Bila kita hantar, kita bawa anak kita kan, bawa. Sebab apa? Kita nak mereka dapat apa yang disebutkan oleh para malaikat kepada Allah Ta'ala tu, dan apa yang Allah Ta'ala jawab. Antaranya adalah mendapat syurga dan terhindar daripada api neraka. Sebab target kita dalam keluarga disebutkan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Dan itulah antara tanggungjawab yang paling besar yang ada kepada kita semua. Nak jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Perkataan Qu hurufnya satu je sebenarnya asalnya. Qaf tu saja. Qu tu sebab plural. Huruf Qaf dengan fi'il amar bunyinya qi. Itu je, pendek je. Qi. Huruf satu huruf je. Bahasa Arab ada beberapa perkataan yang satu huruf je. Contohnya qi, contohnya lagi fi, contohnya lagi i. Semua tu ada makna bukan saja-saja sebut. Jadi qi ni maksudnya jaga, berjaga-jaga. Daripada perkataan apa? Daripada perkataan wiqayah. Wiqayah, penjagaan. Okey. Jadi, lebih kuat. Jadi, bila kita sebut qi tadi tak betul, qu anfusakum, jaga-jaga, dan dari situ juga datangnya perkataan taqwa. Perkataan taqwa daripada perkataan yang sama, iaitu wiqayah itu juga, iaitu penjagaan, berhati-hati dan sebagainya. Itu asalnya taqwa. Sebablah taqwa itu diertikan oleh para ulama, diibaratkan oleh para ulama macam seorang yang berjalan di atas tempat yang penuh dengan duri. Jadi bila berjalan dekat tempat yang penuh dengan duri, dia akan berjalan sangat berhati-hati. Dia akan tengok bawah, dia takkan redah macam tu je. Dia akan tengok betul-betul, takut kena duri, takut terpijak benda yang melukakan dia. Jadi dia akan berjaga-jaga sangat-sangat. Itu datangnya perkataan takwa. Jadi takwa juga maksudnya berjaga-jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Peliharalah mereka supaya mereka tak kena api neraka. Inilah tanggungjawab utama dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, supaya kita dapat selamatkan mereka bukan semata-mata di dunia, tapi kita nak selamatkan mereka di hari akhirat. Itu paling besar. Itulah hadiah paling besar yang kita boleh bagi kepada mereka. Walaupun kita tak mampu bagi mereka rumah yang besar, emas, intan permata dan sebagainya, tetapi dapat selamatkan diri mereka daripada api neraka. Itulah sebesar-besar hadiah yang kita boleh bagi pada ahli keluarga kita. Tarbiyah yang kita nak bentuk inilah sampai ke hari akhirat, sentiasa akhirat minded. Itu sebablah bila Allah Ta'ala sebutkan doa dalam Quran, Allah Ta'ala ajar kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu dia tak berhenti kat situ je. Dia tak berhenti dekat separuh yang pertama. Separuh yang pertama apa dia? Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami sebagai penyejuk mata. Bukan itu saja. Kita bukan nak keluarga kita hanya semata-mata jadi penyejuk mata kita. Kita seronok tengok kan. Isteri saya hantar gambar anak.
Kan saya selalu travel sana sini kan. Jadi bila dia hantar gambar anak, kita akan seronok. Kan tengok gambar pun dah seronok dah, bukan tengok betul-betul. Kan kita tengok gambar pun kita dah suka. Sebab itulah kita nama qurrata a'yun. Kan kita jadi apa dipanggil penyejuk mata. Kan penyejuk mata kita. Tapi bukan itu saja ayat. Doa tu bukan berhenti dekat qurrata a'yun dah sudah. Tapi waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sebut kata takwa lagi sekali. Takwa itulah yang kita nak bentuk. Kita nak bentuk keluarga yang betul-betul bertakwa. Tuan-tuan dan rahmati yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Jadi oleh kerana itulah kita tengok dalam Al-Quran bila Allah Taala ceritakan pasal keluarga, antaranya Allah Taala sebut apa lagi? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Contohnya. Dan perintahkanlah keluarga kamu untuk solat. Allah Taala sebut solat. Bila Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim doakan zuriat keturunannya untuk mendirikan solat. Lagi apa? Semualah. Nabi Ishaq contohnya pun sama juga. Bila cerita tentang anak-anak, tentang anak cucu pun begitu juga. Semuanya berkaitan dengan akhirat minded lah kita senang cerita. Ada kaitan dengan akhirat, ada kaitan dengan akidah kita. Soalnya bila kita ajar anak kita solat, kita bukan hanya semata-mata ajar fiqh. Kita bukan semata-mata ajar dia supaya tahu rukun solat. Kau kena berdiri, kau kena lafazkan niat. Sunat bukan wajib, tapi kau kena berniat. Kau kena angkat takbir. Lepas kau takbir, kau baca doa iftitah. Lepas tu nanti kau baca Fatihah. Lepas tu kau baca surah. Lepas tu nanti kau rukuk, kau baca tasbih. Lepas tu kau iktidal. Sampailah bagi salam. Bila kita boleh ajar benda tu betul-betul fiqh. Tapi yang lebih penting bagi kita ajar dia adalah kenapa dia perlu solat. Akidah itu kita perlu mantapkan selalu. Dan benda ni perlu diulang-ulang. Jangan kita kata dah bila 3 tahun lepas. Jangan semata-mata sekali je kita bagi tahu dia. Mungkin dia pernah tanya kita, "Abang, kenapa kena solat?" "Abang, malas nak solat." Kita pun sebut, "Tak solat masuk neraka." Okey. Dia tak tanya dah apa tu. Dia pun solat. Neraka tu apa pun dia tak tahu. Tapi intonasi bapa dia menunjukkan neraka tu benda yang dia tak nak pergi. Itu je. Cukuplah bagi dia itu je. Tapi kita tak ajar dia akidah. Tak cukup. Sebenarnya kita kena ulang-ulang dan kita kena ingatkan dia selalu lagi tentang akidah. Kenapa dia perlu menunaikan solat? Kenapa dia perlu menyembah Allah Ta'ala? Ulang dan ulang. Benda soalan-soalan yang kita kena tanya mereka dari kecil adalah siapa yang menciptakan alam? Siapa yang menciptakan langit? Bila hujan kita tanya dia siapa yang turunkan hujan? Bila hujan berhenti kita tanya dia siapa yang berhentikan hujan? Dan sebagainya. Anak-anak saya ingat alhamdulillah lah waktu dia orang umur nikah dulu. Bergaduh dua orang. Dia bukan bergaduh apa, dia tanya. Siapa yang tanya? Bukan. Ada seorang tanya dia, seorang tanya si abang. Tanya siapa yang bagi ni? Baju dia lah. Contoh, saya pun dah tak ingat cerita lama dah. Siapa yang bagi baju ni? Who give you this? Who give you this? Dia pun cakap, dia kata, Abah. Dia jawab, Abah give me this. Abah bagi saya baju ni. Adik dia betul kan? No. Saya ingat pun pakal pula ni. Kenapa pula dia kata, bukan, memang aku yang bagi. Dia pun jawab, yang adiknya jawab, Abah, Allah give you this. Abah bought it for you. Dia betul kan? Allah yang bagi, Abah belikan. Jadi dia jawab gitu. Minta maaf anak-anak saya memang speaking macam mana? Saya ikut apa dia orang cakap. Dia orang speaking lagi laju daripada saya. Jadi bila kita dengar macam tu kita pun senang. Kan? Si adik yang umur 5 tahun boleh betulkan si abang. Kan? Bukan 5 tahun, itu 4 tahun. Umur dia 4 tahun, dia betulkan abang dia. Kan? Yang bagi ni sebenarnya Allah.
Allah yang bagi kita semua. Tapi betul lah, kita kena hargai bapa kita sebab bapa kita yang belikan. Bapa kita usaha, kita dapat benda ni, kena hargai, kena terima kasih. Tapi Allah yang bagi. Macam mana agaknya budak-budak tu boleh dapat tahu? Sebab kita kena didik mereka tiap-tiap hari. Pasakkan akidah. Sebab umur waktu muda ni, akidah sangat-sangat penting untuk kita pasakkan. Fiqh, ia memang betul, perlu diberitahu. Tetapi akidah yang perlu dipasakkan ke dalam bidang mereka, ke dalam jiwa mereka. Anak saya umur 4-5 tahun. Waktu itulah, waktu umur dia 4-5 tahun. Sekarang aku dah bujang dah. Waktu di UK dulu, saya ingat lagi, mak dia, kakak saya lah, letak dekat dinding rumah. Kakak saya lukis ataupun tampal gambar pokok. Buat macam pokok tu, gunting kertas, satu kertas warna coklat, kertas tinggi yang tu kan, lepas tu warna hijau. Buat daun yang rimbun kepada pokok tu kan. Macam ni tuan-tuan letak kat atas, tak jatuh-jatuh ni kan. Jadi dia letak, dia akan dinding kan, dinding. Jadi hijau daun tu batang pokok. Jadi dia bagi tahu pada anak-anak dia supaya conteng. Sebab budak kan suka conteng kan. Jadi nak suruh conteng dinding, foto. Jadi tampal kertas, suruh budak conteng ke kertas. Jadi dia suruh conteng apa? Dia kata, I want you to write. Dia kata, saya nak kamu tulis dekat sini, apa dia? Apa dia nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Apa nikmat yang Allah bagi. Budak-budak kecil kan? Jadi anak dia waktu tu, yang si kakak dengan adik pun berebutlah nak tulis. Tapi yang si adik ni, dia kata, wait, on top of the tree, kata, atas sekali, we have to write Islam. Dia letak kat daun atas sekali, dia letak Islam. Saya bila dengar benda tu kan, saya berasa macam, hebat budak ni. Kita pun kadang tak terfikir benda tu. Dia letakkan nikmat yang paling besar yang dia dapat adalah Islam. Letakkan atas sekali. Sebab apa? Menunjukkan mak dia tu dan mendidik dia betul-betul sampai dia rasa Islam itu adalah satu anugerah yang sangat besar. Orang kita pada hari ini berapa lama tak peduli pasal agama. Tak rasa pun nikmat Islam itu. Tak rasa pun bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita utusan Nabi SAW. Tak rasa Nabi itu sebagai hadiah yang paling besar. Bila kita sebut rahmatan lil alamin itu, ayat itu cerita tentang Nabi. Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin. Kita sibuk, kita nak kata rahmatan lil alamin, rupanya untuk tunduk pada orang kafir kadang-kadang. Sedangkan kita tak rasa sebenarnya ayat tu nak cerita pada kita Nabi ni betapa besarnya nikmat kita dapat jadi umat Nabi SAW. Nabi ni jadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita ni dapat nikmat yang besar yang patut kita banggakan, yang patut kita contohi. Tapi kita tak contohi Nabi SAW. Kita pelekik apa yang Nabi bawa, lepas tu kita pun disebut rahmatan lil alamin. Tak jadi. Yang ini perlu kita ingat. Jadi sekarang ni pada anak-anak kita, agaknya macam mana kita nak didik? Macam mana kita nak bentuk mereka supaya mereka betul-betul akidah mereka tu mantap. Yang saya sebutkan tadi, apa pun kita kaitkan dengan akidah. Ada seorang makcik yang saya kenal, anak-anak semuanya berjaya. Saya sebut nama salah seorang anak dia pun kebanyakan kita tahu. Siapa dia? Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail Nakri. Saya dulu alhamdulillah lah sempat bila berusrah tu dengan ibu beliau kan. Ibu beliau tu kami jemputlah dalam usrah untuk menerangkan tentang pendidikan anak-anak. Kami waktu tu muda-muda lagi, bapak-bapak muda. Sekarang pun bapak muda jugalah. Tapi dulu lagi muda lah. Ini cerita 12-13 tahun lepas. Anak kecil-kecil lagi. Jadi waktu saya di Mesir dulu, kami ni yang dah berkeluarga kan, mak kepada Ustaz Zulkifli Ismail ni duduk sekejap jadi jiran saya di Mesir dulu. Dia pergi ambil dia telaki Quran dekat sana. Telaki Quran dengan ambil bahasa Arab sikit kat sana. Pencen jadi cikgu kan. Dia cikgu Inggeris. Kat Pencen pergi duduk sana, jaga anak, jaga cucu. Adik Ustaz Zul tu jiran saya, Ustaz Fadil.
Jadi kita usul, kita jemputlah makcik kan. Makcik boleh tak bagi tips pada kami pendidikan anak-anak. Sebab dia ada 8 orang anak. Dia ada 8 orang anak. Anak pertama dia jadi seorang guru kan? Dan semua 8 orang anak dia masuk universiti kecuali seorang. Seorang yang tak masuk universiti itu pun jadi kaya raya, buka butik yang sangat hebat. Tapi dia tak, ni apa, anak dia yang tak masuk universiti itu pun orang yang tidak ada pendengaran kan? OKU, pendengaran, tak dengar, pekak. Jadi, tapi kaya sebab buka butik dah berjaya kan? Tapi 8 orang tu semua jadi orang yang baik. Semua jadi orang yang baik. Dalam keadaan dia adalah single mother. Sebab suami dia meninggal dunia ketika mana anak dia masih lagi kecil. Jadi dia besarkan 8 orang anak dan semuanya berjaya. Jadi dia bagilah tips-tipsnya. Antaranya dia sebut, dia kata antaranya dia suka bawa anak-anak dia keluar, tengok rumput, tengok daun dan sebagainya. Dia kata sentiasa kaitkan dengan ciptaan Allah Ta'ala, bagi tahu tentang kuasa Allah Ta'ala. Selalu bawa keluar sebab budak ni dia perlukan sentuhan, dia perlukan perah, dia perlu tengok juga. Mata perlu tengok, telinga kena dengar, tangan kena sentuh. Ya. Jadi bila kita ajak dia untuk sentuh daun, tengok daun dan sebagainya, kita boleh ajar dari sudut sainsnya, tetapi yang dia ajar dari sudut akidah. Bagaimana sempurnanya Allah Ta'ala mencipta segala-galanya. Ya. Ini Allah Ta'ala cipta. Ini pun Allah Ta'ala cipta dan sebagainya. Jadi kata itulah cara dibesarkan anak-anak. Dibesarkan anak-anak dengan akidah. Okay? Dan ini jugalah yang membezakan sebenarnya kalau kita perhatikan dengan anak-anak pada hari ini. Contoh, saya ini cerita lama lah, lebih kurang 10 tahun lepas. Ada seorang budak student universiti tunjuk pada saya gambar mereka punya majlis makan malam. Budak-budak universiti, hujung semester dia buat majlis makan malam. Majlis makan malam diorang ni grand. Budak-budak ni, yang lelaki pakai kot, pakai tuxedo, nampak bau. Yang perempuan pun semuanya bergaya habis lah. Majlis makan malam hujung semester, hujung tahun. Lepas tu ada seorang budak perempuan ni, budak Melayu, ni semua budak Melayu ni. Ada seorang budak perempuan ni dalam gambar tu, dia pakai paling seksi sekali. Skirt paling pendek, ini terdedah kan. Jadi budak yang tunjuk gambar tu pada saya, dia tunjuk pada gambar budak perempuan. Dia kata, Ustaz cuba tengok budak perempuan ni, dia ni pakai tudung labuh kan Ustaz. Saya kata pakai tudung labuh apa? Saya pun macam, tudung labuh apa? Takkan mata aku pula yang. Dia kata budak ni pakai tudung labuh Ustaz. Bila masa dia kata labuhnya macam ni punya seksi. Dia kata, ya Ustaz, dia memang paling seksi sekali kat universiti. Habis, kenapa kamu kata dia pakai tudung labuh? Kami akan nampak dia pakai tudung labuh 2 kali je. Bila? Hari balik ke kampung dan hari dia datang dari kampung. Faham kan? Maksudnya, bila dia balik kampung, dia pakai tudung labuh lah. Depan mak bapak dia pakai tudung labuh. Mak bapak tengok dia, oi bagus anak aku. Walaupun dah pergi belajar kat universiti, masih lagi mengekalkan imej muslimah solehah. Dia tak bawa balik lah baju-baju seksi dia balik kampung. Saya bila dengar budak ni cerita, saya kata gini lah, budak ni antara dua lah. Sama ada dia takut pada mak bapak dia, ataupun memang dia sayang pada mak bapak. Dia sayang sungguh kat mak bapak dia. Dia tak nak mak bapak dia sedih, dia tak nak mak bapak dia kecewa dengan sebab pakaian dia. Maka dia pun pakai tudung labuh. Kita andaikan yang kedua tu lah, kita sangka baik, dia sayang pada mak bapak dia. Tapi apa yang silap dekat situ sebenarnya? Silapnya adalah kita mendidik dia untuk menyayangi kita, untuk menghormati kita, untuk memuliakan kita. Tapi kita tak ajar dia untuk menyayangi Allah, untuk memuliakan Allah. Yang itu kita tak ajar. Sedangkan bila dia sayang kita, tak mesti dia sayang Allah. Tapi bila dia sayang Allah, pasti dia akan sayang kita. Kan? Dia sayang kita, tak mesti dia sayang Allah. Tapi dia sayang Allah, pasti dia sayang kita. Kita takkan rugi sikit pun bila anak kita sayang Allah.
Tapi bila anak kita sayang kita semata-mata, ada kemungkinan lagi kita rugi. Sebab ada kemungkinan sayang itu boleh berubah, ya. Boleh beralih arah. Dulu dia sayangkan mak bapak, tapi bila dia dah jumpa pasangan dia sayang kepada pasangan dia tak sayang pada mak bapak. Maka kita dibiarkan. Nauzubillah. Sebab kita tak mengajar dia untuk mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Selalu kena ingatkan. Contoh, kadang-kadang kita sebut pada anak kita kan. Kita sebut pada anak kita, mak sayang kau. Kau kena ingat mak sayang kau. Kita boleh tambah, mak sayang kau, tapi Allah lagi sayang kau. Selalu kena ulang macam tu. Selalu ulang tentang kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Selalu ulang, jangan biarkan. Dan daripada kecil memang itulah yang kita diajar. Kita kena ulang dan ulang kadang-kadang macam tu kepada anak-anak kita. Waktu umur sekolah rendah sebagainya ni kan, umur lagi-lagi umur bawah 10 tahun ni kan, atau bawah 12 kalau ikutkan formula Sayyidina Ali. Bawah 12 tahun ni, ini adalah umur-umur yang perlu kita terapkan betul. Seperti mana Muhammad Al-Fatih yang buka kota Konstantinopel tu sebab apa? Sebab memang dari kecil lagi bapak dia dah train dia. Bapak dia dah ulang dan ulang kepada dia bahawasanya dialah orang yang akan buka kota Konstantinopel. Diulang dan diulang. Dihantar pula kepada guru. Dan bapak dia hantar kepada guru dalam keadaan bapak dia dah bagi izin untuk pukul, untuk rotan anaknya. Sultan Murad bagi Muhammad Fatih ni kepada gurunya dengan pesanan bahawasanya guru boleh pukul anak walaupun anak sultan. Ini tak ada kaitan dengan Pemilihan Agung yang baru. Sultan tak sultan, anak sultan tak sultan, guru boleh pukul, guru boleh rotan. Bahkan disuruh pula lagi. Tapi yang lucunya Sultan Muhammad Fatih ni, sebab dia pun rupa-rupanya sama juga macam anak sultan yang lain. Dia rasa dia kebal. Bila guru dia suruh dia baca Quran, dia tak nak. Mula-mula dia tak nak. Dia degil. Guru suruh baca Quran, dia tak nak. Tak nak. Nampak macam dekat situ kan, kita akan nampak macam, oh, yalah, anak sultan kan, biasalah. Dan dia pun rasa kalau dia tak nak, so what? Sultan guru takkan berani buat apa-apa kat. Tengok-tengok guru dia rotan dia. Bila kena rotan, waktu tu baru dia terdiam. Dia terdiam dan Sultan Muhammad Fatih sendiri diceritakan, dia kata itulah dia sebenarnya momen yang mengubah hidup dia. Dia nampak kata ilmu itu lebih mahal, lebih besar daripada segala yang lain. Aku ni anak sultan, tapi guru ni walaupun dia ni nampak macam orang biasa, tapi dia boleh pukul aku. Sebab aku silap, aku yang tak nak belajar dan sebagainya. Pada hari ini kita kadang-kadang berapa ramai orang, ya Allah, tak nak bagi anak pukul, anak di rotan oleh cikgu. Betul lah, kalau kena belasah kita pun tak nak. Kalau kena dera memang kita yang ke bawah, kita ramah berani dera anak kita. Tapi kalau semata-mata rotan, detik telinga pun tak boleh, ada masalah sebenarnya. Kan? Hari ini pendidikan macam mana kita nak didik anak-anak kita semua? Anak-anak kita ni perlu dididik untuk menghormati guru. Dia perlu dididik untuk menghormati guru, supaya dia memuliakan ilmu. Dia muliakan ilmu. Bila dia muliakan ilmu, sepanjang hayat dia akan bahagia. Sebab dia orang yang memuliakan ilmu. Tapi kalau dia tak muliakan ilmu, habis dia. So kita kena ajar dia untuk menghormati guru. Macam mana cara untuk kita mengajar dia untuk menghormati guru? Kita kena hormat guru. Mak bapak kena hormat guru dulu, baru anak-anak hormat guru. Kalau mak bapak pun boleh tengking guru depan anak-anak, macam mana kita nak harapkan anak-anak kita memuliakan ilmu? Kita kena hormat guru. Guru anak-anak kita ni kita kena hormat, kita kena muliakan. Dan kita ajar anak kita untuk muliakan guru betul-betul. Ingatkan dia betul-betul supaya memuliakan guru. Berkat muliakan guru ni luar biasa, tuan. Luar biasa. Muliakan guru, memang anak kita akan bahagia. Jangan risau. Sebab dia akan dapat keberkatan. Tanpa memuliakan guru, dia pun tak dapat berkat. Tak dapat berkat, rugi dia belajar.
Itu yang kita nak. Kita nak dia dapat keberkatan. Jadi kena muliakan guru, ajar dia semua. Tapi kadang-kadang ada juga, kadang guru tu pun silap. Kita tak nafikan. Ada cara untuk kita menegur. Ada cara untuk kita memberitahu. Jangan di hadapan anak-anak kita. Dan ada juga cara yang cantik. Ada seorang kawan saya buat begini ya. Ada seorang yang buat begini. Ada seorang kawan saya, dia forum dengan saya, dia cerita. Dia kata, saya ni hantar anak saya ke sekolah. Dia bagi sekali rotan pada cikgu sekolah. Dia hantar anak dia bagi rotan sekali, tak apa lagi. Cuma dia kata gini. Dia kata, Ustaz, ni saya bagi rotan pada Ustaz. Ustaz boleh rotan anak saya kalau dia buat salah. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syarat dia apa? Sebelum Ustaz rotan anak saya, Ustaz kena selawat dulu 3 kali. Dan Ustaz minta anak saya juga untuk berselawat. Lepas tu Ustaz rotan. Saya bila dengar kawan saya tu buat gitu, saya kata, cantik juga Sebab dia nak pastikan guru tu merotan bukan dengan emosi. Dah selawat 3 kali tu, insyaAllah mudah-mudahan lembut lah, cool lah dia. Kalau tengah marah tu, dia akan cool. Kalau dia rasa tak perlu rotan, dia tak rotan dah. Tapi kalau dia rotan ketiga tu betul-betul dengan niat mendidik. Anak tadi pun bila dah selawat 3 kali, dia dirotan, dia tahu. Dia dirotan kerana dididik. Bukan cikgu dia geram dengan dia. Maka dia tak hilang rasa sayang kepada cikgu. Kita kena didik anak-anak kita supaya muliakan guru. Saya biasa bagi contoh seorang student saya yang sangat muliakan guru dan keluarga guru. Di Mesir, dia belajar, dia selalu memimpin tangan guru dia pergi kelas. Guru dia buta. Dia pergi kelas, dipimpin tangan guru dia. Dia pergi rumah tu guru, pimpin tangan tu guru tu pergi kelas kat universiti. Lepas tu bila nak balik, guru tu pun tanya, ni kelas apa ni? Kelas tahun berapa? Tahun ni. Okey, jom aku nak balik. Guru yang buta tu dah tahu dah. Kata ada budak ni memang akan pimpin dia balik rumah. Ni student Malaysia. Student ni pula bukan orang yang cerdik sangat. Dia bukan orang yang best student ke apa tak. Dia ni kira pertengahan je lah. Macam tu. Tapi dia punya tabiat dia memang hari-hari dia buat benda ni. Kemudiannya pula, dia hari-hari apa yang dia minta, dia minta doa daripada guru. Syekh, tolong doakan saya. Syekh ni pula memanglah doakan, betul. Doakan dia berjaya dalam dakwah dia di Malaysia dan sebagainya. Tuan-tuan, alhamdulillah berkat doa guru tu, walaupun dia bukan pelajar cemerlang dan sebagainya, bila balik ke Malaysia, beliau ni antara ustaz yang paling popular dekat Malaysia sekarang. Anak murid saya seorang. Nama dia siapa? Nama dia Ustaz Don. Don Daniel. Asalnya begitu. Berkat guru yang mendoakan. Nak cerita ni tuan-tuan, dia punya muliakan guru. Kalau saya yang banyak mengajar beliau salam cium tangan tu benda biasa. Tapi bila abang saya ni waktu tu ialah engineer, dia IJK Surau, anjur program dekat Surau, jemputlah Ustaz Don ni datang Surau mengajar, penceramah kan. Habis ceramah makan-makan dengan IJK biasalah kan. Dan makan-makan dengan IJK Surau tu, dia pun tanya abang saya. Dia kata, abang, muka abang ni macam ke guru saya ke lah Ustaz saya juga dia. Abang saya pun kata lah, tu adik saya. Oh, abang ni Ustaz, abang ni abang pada Ustaz saya lah. Ayolah. Tak apalah, saya masing-masing bang habis makan. Dia habis makan, dia nak jalan, nak naik kereta, salam dengan AJK sorang sampai dekat abang saya, dia salam cium tangan. Abang saya pun, apa ni? Cium tangan pula. Orang lain cium tangan Ustaz, Ustaz dia cium tangan abang saya. Kawan-kawan abang saya tu AJK lain pun, hebat saya ni. Oh, kita tahu kan. Ustaz salam cium tangan dia. Jadi apa alasan dia waktu tu? Dia kata, abang adalah abang kepada ustaz saya. Dia kata, abang adalah abang kepada ustaz saya. Seperti mana saya muliakan ustaz saya kena muliakan juga keluarganya. Itu jawapan dia. Dan kepada abang. Maka tak pelik. Sebab
bila memuliakan guru ni memang confirm ada keberkatan. Jangan risau. Kan? Anak-anak kita ni perlu diajar begitu. Dari sekolah rendah ni, di Seriti dan sebagainya. Itulah yang kita didik mereka. Muliakan guru, muliakan keluarga guru dan sebagainya. Kan? Kita kena mulakan. Kita kena mulakan dengan memuliakan guru. Jangan kita pula kutuk guru depan dia. Kan? Kita pula tolong tambah pula. Cikgu kau tu memang kau bagus sangat. Jangan kita pula yang begitu. Alright. Seterusnya, apa yang kita ajar tu pula, waktu yang kita ajar antara waktu paling bagus untuk kita ingatkan anak kita. Kita dah biasa kan dengar waktu sebelum tidur kan. Waktu sebelum tidur, waktu lepas mandi kan? Itu antara waktu yang sangat bagus untuk kita nasihatkan dia. Itu antara waktu yang paling bagus untuk kita nasihatkan dia. Sebab minda dia ketika tu memang senang nak serap apa yang kita cakap. Tapi rupa-rupanya apa yang disebutkan oleh pakar psikologi pada hari ini telah lama dibuat oleh para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW biasa contohnya Sayyidina Khalid dan sebagainya, sebelum tidur apa yang mereka buat, ni sahabat tabi'in dan sebagainya, sebelum daripada tidur mereka akan bercerita kepada anak mereka tentang peperangan-peperangan yang ada pada zaman Nabi SAW. Contohnya, kenapa cerita perang? Sebab cerita perang yang orang suka dengar. Cerita perang ni benda yang ramai orang nak tengok. Orang suka dengar. Kan, kat TV pun cerita action paling ramai sekali orang tengok. Kan, ada bergaduh, ada apa kan? Ada krisis, itu yang paling mendapat perhatian. Bila ada krisis, ada bergaduh kan, orang pun buka mata, apa ni, cerita apa ni. Sebab aku meletak jabatan pun kita pun, apa dia ni. Dia macam tu. Krisis antara PM dengan Anwar. Apa ni. Semua nak tahu. Memang macam tu manusia. Manusia memang itu sifat dia. Itu normal. Jadi sekarang ni pada anak kita suka tengok cerita kadang apa? Ben 10, Bobo. Memang cerita bergaduh tu Bobo confirm bergaduh. Confirm ada krisis dan sebagainya. Rupa Ipin lah kurang bergaduh sikit. Itu pun ada juga lah sikit-sikit kan, tapi kurang lah. Dia bukan cerita perang kan. Ataupun cerita-cerita yang Marvel ni apa, Superman, Batman apa semua ni, Iron Man. Benda-benda ni lah kan? Semuanya cerita-cerita yang begitu. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW, para tabi'in, mereka memang biasanya menceritakan tentang peperangan-peperangan pada zaman Nabi SAW pada anak-anak mereka. Waktunya bila? Sebelum tidur. Kita agak-agak cerita tak apa-apa pada anak kita sebelum dia tidur. Lagi-lagi anak yang dah bersekolah. Anak umur 2 tahun tak payahlah cerita. Ni anak yang dah sekolah rendah dan sekolah menengah, tak kisah. Kita biasa tak duduk tepi dia bercerita. Macam mana kita nak cerita kalau kita pun tak tahu? Maka cari ilmu, baca buku, beli buku. Pastikan dekat rumah kita ada buku sirah. Kita baca, kita cerita pada dia orang. Saya biasa tanya dalam kelas, dalam kuliah kadang-kadang kan, okey, kita cerita pasal perang zaman Nabi SAW. Contoh perang Uhud berlaku bila? Perang Badar berlaku bila? Perang Badar lah paling besar. Perang Badar berlaku bila? Bukan paling besar, paling awal. Ya, dulu. Ada seorang jawab, apa dia? Saya tahu Ustaz, saya tahu. Yakin jawapannya. Apa dia? Perang Badar berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu jawapannya. Itu tak payah, takkanlah tak menang tua bang. Kita tak dapat. Kita tak dapat nak cerita. Kita tak tahu apa-apa maklumat. Ibu saya, Allah yarham ibu saya, tiap-tiap malam sebelum kami tidur, memang beliau akan pastikan kami dah dapat dengar satu cerita daripada beliau.
tentang para nabi, tentang para sahabat, tentang para pejuang agama Allah. Sebelum tidur, memang itulah beliau akan ceritakan. Ibu saya, Allah yarham ibu saya, beliau bukan ustazah, beliau bukan ustazah. Tapi macam mana beliau boleh cerita macam-macam cerita tentang nabi, tentang sahabat, tentang para pejuang agama Allah. Dia baca, dia akan pastikan ada buku, dia akan tengok, dia akan ceritakan. Hari-hari itulah dia. Sampailah kami dah besar, sampailah kami dewasa. Memang itu kebiasaan. Bila kami dah dewasa, adik yang kecil pula, adik yang kecil pun macam tu juga. Saya perhatikan, memang sebelum tidur mesti akan diceritakan dulu. Dan memang benda ni dia akan mendatangkan dua perkara. Satu, masuk dalam jiwa anak-anak sebelum dia tidur. Itulah yang kita ingatkan. Hero-nya bukan lagi Superman dan Batman. Hero-nya bukan lagi Iron Man, bukan lagi apa-apalah Bobo Boy dan sebagainya. Tapi hero-nya adalah Nabi SAW. Hero-nya adalah para sahabat. Hero-nya adalah para tabi'in, para pejuang agama Allah, para imam. Itulah hero mereka. Sebelum tidur, kita masukkan dalam jiwa mereka begitu. Yang kedua yang kita akan dapat waktu tu apa dia? Kita ingat kata-kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, "Inda zikris salihin tanzilur rahmah." Ketika mana disebutkan tentang orang soleh, waktu tu rahmat akan turun. Rahmat turun. Rahmat apa dia? Kasih sayang Allah Ta'ala turun waktu tu, bercucuran dekat rumah kita. Kita bercerita tentang orang soleh, cerita tentang Nabi, cerita tentang sahabat, cerita tentang tabi'in, cerita pasal para ulama. Kita bercerita tentang mereka, waktu tu rahmat Allah Ta'ala bercucuran. Dan yang itu yang kita nak dekat rumah kita. Dengan rahmat daripada Allah lah, rumah yang sempit jadi lapang, rumah yang panas jadi sejuk. Tapi tanpa rahmat daripada Allah, rumah lapanglah macam mana pun jadi sempit, rumah sejuk akan jadi panas. Mak bapak tak suka nak duduk kat rumah, anak tak suka duduk kat rumah, semua tak suka duduk kat rumah. Kan? Bapak lebih suka lepak kedai mamak. Betul. Keluar ada kedai mamak. Okey. Sebab dekat Kelantan Terengganu tak ada kedai mamak. Kan? Okey. Anak-anak lebih suka berkawan, kan? Lebih suka melepak dengan kawan-kawan berbanding dengan duduk di rumah. Mak lebih suka membawang dengan jiran. Okey. Rahmat daripada Allah yang kita harapkan sangat-sangat kat rumah kita. Memang caranya antaranya adalah kena banyak cerita tentang orang soleh. Mengingati orang yang soleh itu di rumah kita, rahmat daripada Allah turun. Tuan-tuan pastikan tuan-tuan, lepas daripada ni kita balik malam ni, lepas jamaah besok lusa, pastikanlah ada masa di rumah kita ni, ada masa untuk cerita orang soleh. Ada masa yang kita peruntukkan dalam rumah kita, cerita tentang orang soleh. Orang soleh bukannya salah main Liverpool tu. Dia sembang pasal main bola lah. Cerita pasal orang soleh, dia ada. Kalau kita tak sempat nak cari kitab dan sebagainya, belum sempat, carilah cerita orang soleh yang kita kenal. Tuan-tuan guru yang kita kenal, tok imam kampung kita ke, kan, apa-apalah yang kita kenal, kita ceritakan. Cerita pasal mereka pada anak kita. Ayah saya sampai sekarang, itulah antara benda yang paling disuka. Ayah saya umur 80 tahun. Saya kalau balik rumah ayah, balik rumah ayah saya, sampai pukul 2 pagi boleh bersembang. Ayah saya macam-macam cerita. Dia suka bercerita. Jadi bila dia bercerita tu, kadang-kadang cerita tu kita dengar 5 kali lah. Dia ulang bukan 5 kali, kadang 50 kali pun ada. Dia ulang balik cerita tu. Tapi kita fikir apa dia? Kita fikir ini ayah aku sedang menceritakan tentang orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik. Maka ketika itu rahmat sedang bercucuran, kasih sayang Allah bercucuran. Rugilah kita kalau kita tolak. Apa kita nak tolak rahmat daripada Allah? Biarlah kita dah dengar pun cerita tu. Dia dan sekaligus sebenarnya bila kita rajin cerita tentang orang soleh, kita tak ada masa nak cerita buruk orang.
Keburukan-keburukan orang dan sebagainya. Sebab apa? Mulut kita selalu cerita tentang kebaikan-kebaikan. Ini yang kita selalu sebarkan kebaikan. Tuan-tuan dan rahmati dan kasih Allah SWT. Ada lagi rasanya 10-20 bila Jabatan Agama waktu itu buat lawatan ke sekolah Henry Geni, ditanyalah kepada budak-budak sekolah ni, kenapa kamu masuk, apa jenayah yang kamu lakukan. Saya bila berceramah dekat sekolah, apa nama sekolah dia orang, sebelum Henry Geni tu ada satu lagi sekolah dekat KL. Sekolah tu kira untuk jenayah yang tak terlalu tegar lah. Jenayah juga. Tunas bakti betul. Tunas bakti. Saya bersembang dengan cikgu-cikgu tunas bakti tu dan kata ustaz, tunas bakti ni sekolah dia orang. Nanti kalau dia grad dia mesti digeni pula. Ayat dia. Maksudnya jenayah yang dia orang buat tu nanti kan lagi tegar, lagi dahsyat. Ya. Jadi tanya pada budak-budak ni, apa yang dia orang buat? Masing-masing ni berbangga dengan apa yang dia buat. Yang seorang kata saya mencuri, maka saya masuk sini. Seorang lagi kata alah dia mencuri biasa je, saya merompak. Yang seorang lagi merompak biasa je, saya merompak ke senjata api. Dia macam tu, dia berbangga-bangga. Dia memang masing-masing tu berbangga dengan apa yang dia orang buat. Bahkan dia orang masuk situ, dia orang boleh sembang sama dia orang pula. Kenapa kau kena tangkap? Macam mana kau boleh kena tangkap? Apa silap kau? Jadi dia orang bertukar-tukar pula pandangan. Bagaimana untuk buat jenayah tanpa ditangkap. Bukan untuk tidak buat jenayah lagi. Dia fikir pula macam mana kalau kita sembang ni nanti okey macam ni. Tapi ada seorang budak ni. Mukanya baik je. Mukanya innocent. Nampak budak pandai lah senang ceritanya. Muka dia. Tak nampak lah budak macam rumah ni. Jadi bila tanya pada dia, budak ni kata, saya punya cerita panjang ustaz. Yalah, apa dia? Macam mana kau boleh masuk ke sini? Dia bercerita, saya ni ustaz, saya ni adalah pelajar cemerlang sekolah. Memang betul, dia adalah pelajar cemerlang di sekolah ni. Belajarnya pandai, dapat nombor 1. Mak bapak pula sayang sangat kepada dia. Dia tak ada masalah di rumah, dia tidak ada masalah pun di sekolah. Dua-dua tak ada masalah. Rumah dia okey, sekolah dia okey. Sebab banyak budak-budak ni masalah kebanyakannya bila saya ceramah dekat Tunabati tu, majoriti budak-budak ni masalahnya adalah masalah rumah, masalah kat rumah, masalah mak bapak. Selalunya begitu. Tapi yang budak ni tidak. Mak bapak dia orang baik. Orang yang baik, rumahnya bagus semua, dan sekolah pun di sekolah pun dia disayangi oleh cikgu. Dapat nombor 1. Jadi apa dia punya, macam mana dia boleh buat kesalahan, jenayah sampai dia boleh masuk, sampai dia ditangkap? Rupa-rupanya hanya semata-mata kerana kawan-kawan baik dia nak pergi tengok bola di stadium. Dia pun okeylah nak pergi bola, nak pergi tengok bola kat stadium. Tapi dia cakap kawan-kawan dia, aku tak ada duit nak pergi tengok bola. Kawan-kawan dia kata, bab duit kau jangan risau, petang ni kau tunggu depan kedai mamak tu, depan kedai runcit. Depan kedai runcit mamak tu kau tunggu, kita pergi stadium sama-sama. Dia pun sangka baik dengan kawan-kawan. Dia pun duduklah depan, dia pun berdirilah depan kedai mamak tu, tunggu kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia sampai petang tu, bawa apa? Bawa parang. Dia pun terkejut. Kenapa pula nak pergi stadium tengok bola bawa parang? Dia kata tak apa. Kau duduk je sini, jangan risau. Kan? Kawan dia tu bagi parang tu pada dia. Kau duduk je kat sini, kau pegang parang ni. Dia dah tak sedar hati, dia pun tengok kawan dia buat apa. Kawan dia masuk ke dalam kedai tu, rompak mamak. Rompak mamak dia. Bila rompak, mamak dia tengok budak sekolah rompak. Mamak ni melawan. Dia melawan. Mamak ni berjaya lepaskan diri.
Mak ni keluar tu betul-betul menuju ke arah dia. Ni cerita dia, ni cerita dia. Betul tak betul Allah lah, tapi cerita dia macam ni. Dia kata bila mamak tu datang pada dia, meluru pada dia, dia pun tak tahu apa yang dia buat. Tindakan refleks dia angkat parang tu. Dia angkat parang tu dan kena pada leher mamak. Tuan-tuan, bayangkan bagaimana perasaan ibu dan ayahnya bila mendapat panggilan telefon daripada polis petang tu. Anak-anak mereka yang mereka sayang, anak mereka yang nombor 1 dekat sekolah ditangkap kerana membunuh, merompak dan membunuh. Bayangkan. Agak tak sedih tu anak-anak, mak bapak. Macam mana kan perasaan mak bapak? Saya sebutkan benda ni bermakna ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita budak ni. Sebab mesti ada something wrong yang kita buat. Semalam saya dengar ceramah, saya berusrah. Ustaz sebut satu perkara. Dia ceritakan tentang handphone Nokia yang tutup Nokia. Cerita tentang bos CEO Nokia yang bila hari Nokia diumumkan tutup, CEO Nokia tu menangis. Dia cakap apa? Dia kata, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Dia cakap itu. Kita tak buat apa-apa salah, tapi entah macam mana kita kalah juga. Itu yang dia kata. Saya bila dengar ayat tu, saya kata, tak, mesti ada benda salah kau buat. Tak mungkin kau tak ada buat benda salah. Kau tak buat salah. Mesti kau ada buat benda salah. Yang tadi ni mak bapak tadi apa kan yang salah? Dan apa yang kita boleh betulkan untuk diri kita semua juga, pengajarannya. Yang pertama adalah anak-anak kita ni yang kita perlu didik antaranya adalah mencari kawan. Kawan. Kawannya siapa kita perlu perhatikan. Dia kawan dengan siapa. Hantar anak-anak ke Sriti. Mudah-mudahan, alhamdulillah, mudah-mudahan kawannya baik. Mudah-mudahan. Kita tengok kawan anak kita tu siapa. Kena tengok. Tuan-tuan tak semua hantar anak-anak ke Sriti. Maka tengok anak kawan kita tu siapa. Anak kawan kita, kawan anak kita. Kawan anak kita tu siapa. Kita kena tengok, kita kena kenal. Macam mana cara nak bagi dia berkawan dengan orang yang betul. Ada satu cara yang diajar oleh Allahyarham ibu saya waktu saya darjah 1. Saya ingat satu cara dia ajar, simple je. Saya budak darjah 1, mana gerti nak cari kawan. Dia tengok kawan yang duduk dekat meja dekat sebelah dia, itulah kawan dia. Selesai. Yang duduk depan dia, yang duduk kanan dia, itulah kawan dia. Jadi macam mana nak pilih kawan, tak reti. Satu kelas sampai 40 orang pula, macam mana hanya dia nak cari kawan. Jadi ibu saya waktu tu kebetulan saya darjah 1 tu sekolah petang. Sekolah petang. Sekolahnya waktu petang. Sesinya petang. Jadi bila sekolah sesi petang kan ada semayang. Jadi ibu saya cakap macam ni je. Dia kata jangan lupa semayang. Satu. Kemudian dia kata cari kawan yang pergi semayang. Cari kawan yang pergi semayang. Jadi bila kita pun faham, dulu tak faham apa kan. Dulu normal je lah. Dan kawan saya tu sampai sekarang jadi kawan saya. Sekarang kita faham kenapa yang ibu kita tu suruh begitu. Sebab kalau budak darjah 1 pergi semayang dalam keadaan cikgu tak suruh, umur baru 7 tahun, tak sampai 7 tahun pun kebanyakan mereka, tiba-tiba pergi semayang ketika masuk waktu, menunjukkan apa dia budak tu? Menunjukkan dia datang daripada keluarga yang baik. Confirm. Budak darjah 1 yang pergi semayang secara sukarela, tak dipaksa oleh cikgu, confirm datang daripada keluarga yang baik. Jadi macam psikologi mak saya ni kan, Allahyarham, dia dah nampak ada benda tu. Jadi dia suruh kawan dengan orang begitu. Dia suruh cari kawan yang pergi semayang sama-sama. Cari kawan yang pergi semayang sama-sama. Itu cara dia. Maka kita dapat kawan-kawan yang baik daripada sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 sampai darjah 6. Kita punya kawan memang kawan yang baik saja. Tak ada kawan yang masalah. Saya orang Kuala Lumpur. Saya orang Kuala Lumpur. Kalau nak cari jenayah, segala macam jenayah ada.
Budak-budak sekolah rendah banyak dah buat jenayah. Kan? Yang waktu saya sekolah menengah, sekolah saya rekod disiplin paling buruk di Selangor. Nombor 1. Ya. Bayangkan, sebab sekolah kami itu betul-betul sepadan Kuala Lumpur. Senang cerita ni Kuala Lumpur lah. Ya, saya lahir pun Kuala Lumpur, IC 14. Memang KL. Jadi nak cari yang nak menyelamatkan tu, kena cari kawan-kawan yang baik. Patutlah Nabi SAW yang sebut apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama kawan rapatnya. Maka perhatikanlah seseorang kamu dengan siapa dia menjadikan kawan rapat. Siapa dijadikan kawan rapat, perhatikan. Dan itulah agama kita sebenarnya. Agama anak-anak kita ni dipengaruhi oleh kawan-kawan. Maka kita kena perhatikan dia kawan dengan siapa. Okey? Itu satu sudut. Tuan-tuan, bila saya ceramah kat Kuala Lumpur, dia ada soalan lain tau. Dekat flat di BKL, saya pernah ceramah. Ada seorang budak ni angkat tangan. Ustaz, tadi Ustaz kata kita kena tengok kawan-kawan anak kita. Ni budak remaja ni. Dia belum ada anak lagi confirm. Budak sekolah menengah tu, budak umur 16, 17 tu lah. Soalan saya sekarang ni Ustaz, macam mana saya nak tegur bapak saya dengan kawan-kawan dia? Kawan-kawan bapak saya tu memang rosak lah Ustaz. Budak ni datang kuliah agama, maknanya budak ni bagus lah. Tanya bapak kamu buat apa? Bapak tu asyik main teruk dengan kawan-kawan dia. Jadi terbalik pula kan. Biasa kita kata kita nak nasihatkan anak kita, kawan-kawan anak kita juga adalah anak kita yang perlu dididik. Itu nombor 2 yang saya nak sebut. Kawan-kawan kepada anak kita juga macam anak kita. Kita perlu juga bimbing. Kita perlu didik juga. Jangan kita anggap tu anak orang, dah lah biarlah anak dia lah. Anak aku. Kita kena bimbing dengan baik. Bimbing dengan nasihat yang baik, yang berhikmah dan sebagainya. Kalau kawan kita, anak kita dengan kawan dia nak pergi mana-mana contohnya kan, kita ajak datang rumah kita dulu. Kita ajak datang rumah kita dulu, bagi makan dulu dan sebagainya, supaya kita boleh suruh dalam semayang sama-sama. Contoh. Itu tujuan kita. Kenapa suruh datang rumah kita dulu? Supaya boleh semayang dulu. Sebab anak kawan kita tu kita tak tahu pun dia semayang ke tidak, ataupun kawan anak kita dia semayang ke tidak. Kita pun tak tahu mak bapak dia suruh dia semayang ke tidak. Kita pun tak tahu. Jadi sekarang ni dia dah berkawan dengan anak kita macam mana? Tadi step yang pertama kita suruh cari kawan yang semayang. Tapi katakanlah anak kita tu berkawan dengan yang kita pun tak tahu siapa, maka kita suruh datang rumah. Tengok dia punya semayang. Suruh dia semayang. Kalau tiba-tiba dia kata tak nak semayang makcik, nyusahkan aja, something wrong tu. Kita kena didik dia lagi. Akhir sekali kita kena pastikan anak kita jangan terpengaruh dengan kawan macam tu. Lagi, yang ketiganya pengajaran daripada cerita tadi. Apa dia? Ni kata-kata Tok Guni Aziz dulu. Saya ingat dia kata begini, bila orang tanya Kelantan pun ada masalah jenayah. Apa beliau jawab? Beliau jawab dengan jawapan yang simple. Dia kata bila kita ada petak padi, petak padi tu kita jaga betul-betul, kita letakkan lancur untuk rumpai dan sebagainya. Kita letakkan baja yang cukup, kita elok je jaga. Tapi petak padi sebelah tidak dijaga oleh orang sebelah. Dibiarkan lalang naik, dibiarkan segala macam serangga. Agak-agak selamat ke tidak petak padi kita? Kita tak selamat. Macam tu juga sebenarnya diri kita dalam masyarakat. Kita nak jaga anak kita, antara cara yang terbaik adalah kita selamatkan masyarakat kita. Kita perlu selamatkan masyarakat. Sebab itulah petak-petak padi yang ada di sekeliling kita. Jiran-jiran kita, taman perumahan kita, kampung sebelah lagi, satu daerah kita, satu negeri kita. Itulah dia yang akan mempengaruhi anak kita. Kita boleh nampak anak kita waktu dia depan mata kita je. Dia keluar daripada rumah, kita tak nampak dah ni. Maka yang akan perhatikan dia adalah orang lain. Orang lain yang perhatikan dia. Dan orang lain yang akan membentuk pula dia.
Kita boleh suruh dia macam-macam di rumah, tapi di luar macam-macam yang boleh goda. Tuan-tuan, saya umur 15 tahun, saya dah di offer kerja sebagai model. Dekat mana? Dekat tengah-tengah bandar, Kuala Lumpur. Saya tuition dekat tengah-tengah KL, kat Jalan Raja Laut. Dekat dengan pejabat Agung PAS. Belakang tu banyak manyak. Tapi zaman tu tak banyak manyak. Waktu zaman tu banyak perempuan lah, pelacur. Rumah Haji Taib. Tuition tu dekat Jalan Raja Laut. Dah dapat offer yang bersungguh-sungguh untuk jadi model. Kalau dah kita ni tak ada asas agama dan memuliakan ilmu, fikirkan income yang dia nak bagi pada kita waktu tu, kita pun akan tergiur. Payah belajar ni, penat aku belajar, kena datang tuition lagi apa semua. Baik aku kerja, dapat duit, dapat populariti, dapat apa semua. Tapi saya fikir, mak bapak kita cuma ada waktu kat rumah. Luar rumah dia tak ada. Dia tak ada untuk tengok kita. Sekarang ni asas yang dia letakkan pada diri kita kuat atau tidak. Itu asas ni. Yang seterusnya adalah masyarakat. So kita ni dengan masyarakat kita agak-agaknya macam mana? Kita buat tak sesuatu. Kita jangan hanya semata-mata jaga diri kita, diri anak-anak kita, itu saja. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada api neraka. Sebenarnya termasuk jugalah menjaga masyarakat. Perlu buat sesuatu. Kita pun perlu bertindak. Kita pun perlu keluar. Kita pun perlu menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ketika itulah mudah-mudahan anak-anak kita juga selamat. Tarbiyah untuk anak-anak bukan hanya semata-mata ketika dia berada di hadapan kita. Akhir sekali sebelum kita tamatkan kuliah pada malam ini, tentu sekali lah, walaupun akhir tetapi sangat penting, iaitu munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ibu dan ayah jangan pernah berhenti. Walau anak tu macam mana sekalipun, doa jangan pernah berhenti. Jangan kecewa. Ada satu cerita tuan. Tadi kata nak habis dah cerita pula. Last. Tadi cerita last lah. Yang kedua last. Saya pergi semain tarawih dengan isteri saya. Ini lama cerita juga lah. Di satu kampung. Saya bagi tazkirah dekat kampung tu, dekat semain tarawih lah. Waktu bagaimana tazkirah tarawih kan. Jadi saya tengah tazkirah, isteri saya duduk belakang. Ada seorang makcik ni tegur dia, anak ni dari mana? Isteri saya pun jawablah, dari Gombak. Oh, itu ustaz sebab nampak orang luar kan, makcik ni perasan lah. Jadi makcik tu cakap apa? Untunglah jadi isteri ustaz. Lepas tu dia tak tahu sebenarnya bukan untuk mana menteri sultan ni. Okey. Seminggu 2-3 hari je kat rumah. Okey. Jadi isteri saya kata kita semua untung, makcik pun untung juga, suami soleh insya-Allah. Makcik tu terus menangis. Nangis sungguh-sungguh kan. Saya tengah ceramah kat depan. Dia orang berdua kat belakang. Makcik tu menangis. Jadi kenapa? Tak. Suami makcik tak soleh kata. Tak apalah. Tak apa pula makcik. Makcik dapat juga datang semain tarawih dengan dia. Dia makin kuat nangis. Tak, dia tak semain tarawih. Makcik datang seorang ni. Tak apalah makcik, tak semain tarawih pun. Mudah-mudahan semayang waktu jaga juga. Makin kuat makcik tu nangis. Salah hutang. Makin kuat dia menangis. Makcik tu kata apa? Tak pernah semayang langsung suami saya. Dia tak semayang, makcik yang semayang. Betul kata. Isteri saya ni dia muda lagi waktu tu. Saya dalam umur 20-an lagi waktu tu kan. Jadi dia kata gini, yelah tak semayang pun insya-Allah, ni kan bulan Ramadan, dia puasa insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi pahala. Makin kuat nangis ke mana.
Tak, puasa pun tak. Puasa pun tak. Lepas tu dia cuba lagi. Tak apalah makcik, suami tak macam tu tak apa. Tapi mudah-mudahan anak-anak makcik semuanya jadi baik-baik belaka. Makin kuat nangis kawan tu. Dia kata tak, anak-anak semua ikut bapaknya. Anak-anak semua ikut bapaknya. Bapak tak semayang, bapak tak puasa. Lagi senang daripada ikut mak. Ikut mak kena puasa. Jadi anak-anak pun tak. Jadi si saya pun dah tak tahu nak cakap apa. Kata diam, cakap ni salah, cakap tu salah. Akhir sekali dia cakap apa? Dia kata tak apalah makcik doakanlah. Doakanlah anak-anak. Jangan berhenti berdoa. Makcik tu jawab apa? Tak ada. Saya dah tak doakan dah anak-anak saya. Saya dah berputus asa. Biarkanlah dia nak buat apa. Tak ada nak doakan. Jadi yalah, lepas tu saya pujuk lagi macam tu je lah. Cuma lepas tu dia cerita lah, saya dalam kereta nak balik rumah, dia cerita kat saya. Saya pun kata sepatutnya kena bagi tahu benda ni. Kena ingatkan makcik tu satu cerita. Ni cerita dan cerita. Kisah dalam surah Al-Kahfi, bila Nabi Musa dengan Nabi Khidir, cerita tu kan ada buat 3 perkara. Salah satu daripada perkara yang Nabi Khidir buat, Nabi Musa persoalkan adalah Nabi Khidir membantu menegakkan satu tembok yang mana bawah tu ada harta untuk 2 anak yatim. Li ulamaini yatimaini, 2 orang budak anak yatim. Sedangkan kampung itu orangnya kedekut, tak nak bagi upah, tak nak bagi makan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tak dapat makan. Jadi Nabi Musa katakan kalau ambil upah kan bagus. Tolong tegakkan dinding ni, ambillah upah orang kampung. Apa yang Nabi Khidir jawab akhir sekali? Kata, milik 2 orang budak yatim yang mana wa kana abuhuma salihah. Bapa mereka berdua ni soleh. Dalam kitab tafsir sebut, bapa mereka berdua soleh ni, maksud bapa dekat situ adalah moyang mereka yang ke-7. Generasi yang ke-7. Perkataan ab dalam bahasa Arab, abun dalam bahasa Arab, dia tak mesti bapa yang straight tu nombor 1. Dia mungkin juga nombor 2, 3, nombor 4. Sebab juga kita baca Abina Ibrahim, bapa kami Ibrahim. Jangan tukar pula zikir tu kan. Bapa aku bukan Ibrahim. Tukar pula kan. Okey. Jadi dalam Quran bila sebut bapa kami, bila sebut wa kana abuhuma salihah, bapa mereka berdua ni soleh, datuk mereka yang ke-7 tu yang soleh. Apa pengajaran dia? Solehnya datuk yang ke-7 tu ada kebaikan untuk cicit mereka. Dia tak terhenti kebaikan. Jadi bila kita doa untuk anak kita, sebenarnya dia memang takkan rugi. Kalau tak jatuh pada anak, dia jatuh pada cucu. Tak jatuh pada cucu, dia jatuh pada cicit. Doa tu jangan berhenti. Terus berdoa. Minta kebaikan-kebaikan untuk anak kita. So mak bapak itu antara benda. Akidah kita ajar pada anak kita, akidah kita kena mantapkan. Maka selalulah minta pada Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah Ta'ala, merayu pada Allah Ta'ala. Cakap bahasa kita tak ada masalah. Berbahasa dengan bahasa kita. Cakap je, tak ada masalah. Bercakap dengan Allah Ta'ala ni macam bercakap dengan kawan kita pun tak ada masalah. Macam kita merayu pada kawan kita, bercerita. Bercerita dengan kawan kita, tak ada, macam kita bercerita tentang anak kita. Ya Allah, anak saya ya Allah, luar biasa rezekinya ya Allah. Saya suruh pergi sekolah, dia lagi masuk bobok. Ya Allah, pening kepala saya ada di belakang. Tak ada masalah nak cakap macam tu. Ayah saya orang buruk, saya orang buruk. Ayah saya orang Batu Pahat, tak jauh dari sini. Ayah saya orang Batu Pahat, sekolah pun Batu Pahat sampai sekolah menengah Batu Pahat High School. Sampai dah pergi belajar kat luar negara, balik hidup Kuala Lumpur. Jadi saya lahir Kuala Lumpur, saya jadi OKL lah. Hilanglah bangsa Johor.
Okey. Jadi cukup setakat itulah insya-Allah untuk malam ni. Dah 10.45 dah. Dah janji nak berhenti banyak kali dah. Janji mesti kita pati kan kita sebut. Walaupun manifesto bukan kitab suci. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Tahniah kepada pihak Seriti yang gigih mendidik anak-anak kita kan. Kita bagi penghargaan setinggi-tingginya lah kepada mereka kan. Pihak Seriti, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas mereka dengan sebaik-baik balasan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Allah Ta'ala jadikan keluarga kita, keturunan kita semuanya penyejuk mata dan menjadikan kita sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.